Saya tengok sekarang ni memang tak boleh lah. Bila angkat je, benda buat sesuatu yang benda berat, memang sini sakit lah. So macam dah tak normal lah. Kena tepuk dada berapa bila? 20 hari bulan 12 tahun lepas. Sekarang ni apa keadaan kondisinya? Normal ke ataupun masih dalam proses atau fasa recovery? Doktor cakap saya ni masih tak normal lagi, makan ubat lagi. Dulu saya memang orang yang jenis angkat berat semua boleh. Sekarang dah tak boleh lah. Bila saya angkat je rasa macam infection sikit, sakit. Rasa mengah, nak jogging pun kadang-kadang tak boleh. Badan pun makin naik. Tapi doktor dia cakap tak, maksudnya untuk tempoh berapa bulan selepas pada operation ni tak boleh angkat berat, tak boleh berlari, ada tak? Ikut diri sendiri. Dia ada dua doktor pakar. Satu katanya ikut diri sendiri, satu lagi katanya selamanya. Saya tengok sekarang ni memang tak boleh lah. Bila angkat je, benda buat sesuatu yang benda berat, memang sini sakit lah. So macam dah tak normal lah.